Mengabang Terliput 2013. Bayangkan, korang dah buat benda yang sama setiap hari selama berbulan-bulan dan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Korang rasa kawasan rumah korang tu selamat. Korang rasa waktu malam tu milik korang. Tapi bagi Syah, satu malam di tahun 2013 tu telah merentak segala rasa berani dia. Malam di mana penunggu atap bukan lagi cerita orang, tapi dia turun dan berdiri tepat di depan mata. Saat tu lidah terkunci dan maut terasa dekat hujung kuku. Hanya satu kalimah yang mampu jadi penyelamat. Selamat datang ke Abos Shadow Story. Aku Abos, apa khabar geng Terengganu, khususnya orang-orang mengabang Terliput. Kisah hari ini dikirimkan oleh Acap, menceritakan pengalaman ngeri abangnya Syah. Sebelum kita masuk jauh, aku nak ajak korang, kalau korang ada kisah seram, pengalaman mistik yang korang simpan seorang-seorang tu, hantarlah ke Google Form atau email je aku. Ada dekat description box di bawah. Mana tahu kisah korang tu akan aku siarkan di video yang akan datang. Untuk kali ni, jom kita dengar pengalaman Syah. Tahun 2013, kehidupan Syah masa tu boleh dikatakan sangat predictable. Sebagai staf di sebuah cyber cafe di Kuala Terengganu, dunia Syah berputar-putar dengan bunyi keyboard. Jeritan budak-budak main game, main Dota, main GTA dan bau asap rokok yang dah sebati dengan baju kerja dia. Setiap hari pukul 12.30 malam, Syah akan tutup CC, cyber cafe lah CC, kunci pintu dan bawa botol balik ke rumah dia dekat Mengabang Terliput. Jalan malam tu dah jadi macam kawan baik dia. Sunyi, gelap, hanya bertemankan lampu motor dia yang malap. Dia tak pernah rasa takut. Bagi Syah, apa yang nak ditakutkan? Dah hari-hari macam tu dah biasa dah. Sampai je dekat rumah, mak ayah dia dah lama tidur dah lena. Syah akan mandi, makan sikit dan masuk bilik. Tapi dia tak tidur. Mata dia ni jenis burung hantu. Dia akan buka pula dia punya PC tu, pakai headphone dan masuk pula dalam dunia game online sampai pukul 3 atau 4 pagi. Rutin ni dia buat hari-hari, berbulan-bulan. Tak ada apa-apa pun yang pelik, tak ada gangguan, kosong. Sampai Syah rasa malam ni pun sebenarnya tak ada apa-apa selain waktu untuk dia relax-relax, santai-santai. Di luar bilik Syah, adiknya Acap, dia lebih suka tidur dekat ruang tamu. Panas katanya kalau tidur dalam bilik. Acap akan bentang toto depan TV, cari angin sejuk. Suasana malam dekat rumah diorang ni memang damai sikit lah, sebab rumah diorang ni dikelilingi 8 ke 9 buah rumah adik-beradik mak dia. Satu keluarga besar dalam satu kawasan. Rasa selamat tu memang tinggi. Tapi malam tu suasana dirasa berat sikit. Angin laut dari arah pantai Mengabang Terliput tu macam terhenti. Sunyi dia lain macam. Pukul 2 suku pagi, 2.15, Pakcik Azam, bapa saudara Syah yang tinggal sebelah rumah, tengah layan TV dalam bilik. Macam biasa, dia ada satu tabiat. Dia akan buka tingkap luas-luas, bagi angin masuk, bagi sejuk sikit. Bilik Pakcik Azam ni dia bersebelahan dengan bilik Syah. Tapi bilik Pakcik Azam ni dia tinggi sikit. Jadi
dia boleh nampak jelas permukaan atap rumah Syah. Tengah sedap tengok TV, mata Pakcik Azam tertangkap satu bayangan hitam yang bergerak perlahan atas bilik Syah. Dia kecikkan mata. Dia nampak benda tu merayap, bengkang, bengkok, mondar-mandir. Benda tu macam binatang, tapi saiz dia macam besar manusia biasa, tapi berotot besar dan berbulu hitam yang lebat. Pakcik Azam masa tu dia terkaku, dia terkejut. Dia nak panggil Syah, tapi dia takut benda tu sedar kehadiran dia. Dia takut benda tu tahu yang dia nampak benda tu. Dia cuma mampu tengok benda tu merayap macam mencari jalan masuk. Tepat pukul 2.30 pagi, Syah akhirnya rasa mengantuk. Dia tutup PC dia baring atas katil. Baru je dia nak tarik selimut, tiba-tiba zap, satu badan Syah jadi kaku. Dia kena tindih. Ni bukan tindih biasa tu. Syah rasa dada dia macam kena pijak dengan beban bertantan. Dia cuba nak gerakkan jari keringking, tapi tak boleh. Nafas dia masa tu dah berombak-ombak. Dia dah panik. Dalam bilik yang malap tu, matanya meliar ke hujung kaki katil. Perlahan-lahan guys, muncul satu lembaga hitam pekat. Rupa dia macam beruk gergasi, berbulu kasar dengan kuku yang melengkung tajam. Dan yang paling buat Syah menggigil, sepasang mata merah menyala yang tengah tenung Syah dengan penuh kebencian. Benda tu mula merangkak naik ke atas katil. Makin dekat, bau busuk bangkai yang amat kuat menyesakkan hidung Syah. Syah cuba nak baca ayat kursi, cuba nak sebut Allahu Akbar, tapi mulut dia rasa macam kena jahit rapat. Makhluk tu dah ada tepat dekat depan muka dia. Allah, korang bayangkan makhluk macam muka beruk tu, besar, hitam. Dia ada tepat dekat depan muka kita. Dia bersedia nak menekam Syah. Dalam saat yang paling kritikal tu, Syah cuba kumpulkan segala sisa tenaga dalam jiwa dia. Dia rentap kaku badan dia dan akhirnya dia berjaya sebut Allahu Akbar. Satu jeritan yang sangat keluar, yang sangat kuat keluar dari mulut Syah. Saat tu juga lembaga tu tiba-tiba gaib, hilang macam tu je dalam kegelapan. Badan Syah tiba-tiba serta-merta boleh bergerak. Tanpa melengahkan masa, tanpa tunggu satu saat pun, Syah melompat dari katil, terus lari keluar bilik. Nafas dia tercungak-cungak macam baru lepas lari maraton 42 kilo. Dia terus baring sebelah Acap dekat ruang tamu. Acap masa tu tengah mamai. Dia cuma perasan Syah keluar bilik dengan muka yang pucat dan terus tidur sebelah dia. Acap cuma fikir, dah apa hal pula abang aku ni? Tapi sebab mengantuk, dia biar je. Esok petangnya, masa semua keluarga besar berkumpul minum petang dekat depan rumah nenek yang menjadi kebiasaan mereka, Pakcik Azam buka cerita. Malam tadi, pukul 2.15, aku nampak benda besar atas atap bilik Syah, kata Pakcik Azam dengan muka yang serius. Terus senyap satu kawasan tu. Mak Syah pula sambung cerita pasal apa yang Syah kena dekat dalam bilik pukul 2.30 pagi tu. Bila diorang gabungkan waktu tu, semuanya tepat. Benda yang Pakcik Azam nampak merayap mondar-mandir dekat atas atap jam 2.15 tu adalah benda yang sama masuk dalam bilik Syah pukul 2.30 pagi. Satu keluarga besar tu naik bulu roma. Kesannya selama sebulan Syah dan Acap langsung tak jejak kaki tidur dalam bilik tu waktu malam. Bilik tu jadi kawasan larangan bila matahari terbenam.
Itulah pengakhiran cerita Syah. Kisah Syah di Mengabang Teliput. Kadang-kadang rutin yang kita rasa selamat tu sebenarnya adalah peluang untuk sesuatu memerhatikan kita. Korang rasa apa benda yang merayap dekat atas atap tu? Komen dekat bawah. Terima kasih Acap atas kiriman kisah ni. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.